Mereka lari. Ada seorang tu nama dia Uti Muti Raja. Uti Muti Raja ni orang Jawa. Bangsa Jawa yang ada di Melaka pada masa itu. Masa Portugis nak serang, dia pergi jumpa Portugis, bagi hadiah. Dia kata kita meraihkan kedatangan Portugis. Kita mahu menyokong Portugis. Kita nak sambut 31 Ogos ni, kita nak sambut ni hari nak sebut apa? Hari ini. Merdeka ke hari kebangsaan? Ini masalah dengan sejarah negara kita ni agak complicated, kompleks ya. Masyarakat di sini rakyat dia adalah orang Melayu. Jadi perjuangan menentang British pada masa itu perjuangan orang Melayu. Perjuangan kita lah orang Islam, orang Melayu masa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, bahagia dunia akhirat. Selamat datang di Cak Mujib TV guys. Kali ini kita akan reaksi sebuah video. Kita akan mengaji bersama Ustaz daripada Malaysia ini ya guys ya. Nah, tanpa berlama-lama, jom siapkan kopinya. Kita tengok videonya. Let's go. 22 hari bulan itu 5 Safar. Saya kata sebenarnya kita merdeka semalam. Kita tak sambut, kita tak raikan, kita tak sebut pun. Kita duk tunggu 31 Ogos ni nak raikan. Malam tadi pukul 12. Kemudian 24 ni saya ingat tarikh ni kerana tarikh lahir saya 24 Ogos. Saya ingat, tak pernah lupa. 24 Ogos ni sebenarnya tarikh apa? Masa kita sambut merdeka 24 Ogos ni, kita tahu tak tarikh apa? Apa tu? Kita tahu tarikh kita merdeka. 24 Ogos ni ada tak siapa-siapa yang di sini tahu? Apa peristiwa yang berlaku 24 Ogos? Ada tak? 24 hari bulan Ogos Portugis menyerang Melaka, runtuh kota Melaka. Kita tak ingat. Kita ingat merdeka, kita tak ingat waktu kita dijajah, mula-mula dijajah. Allahu Akbar. Oleh Portugis pada tahun 1511, 24 Ogos 1511. Macam mana kita nak raikan kemerdekaan kalau kita tak ingat waktu kita dijajah ni bila? Apa yang berlaku pada masa penjajahan? Ingat, masa Portugis pergi serang kota Melaka, setelah Portugis ini menakluki kota Melaka, semua orang yang ada di situ, yang Islamnya, semua dibunuh. Tak ada tinggal sedikit pun. Perempuan, kanak-kanak ke lelaki, semua dibunuh. Dia melakukan pembunuhan besar-besaran. Portugis ini, dia pergi mana-mana, dia jumpa Islam, dia mesti bunuh. Semua sekali, tak tinggal pun. Kecuali kelompok-kelompok yang ada kerjasama dengan dia, dia tinggalkan. Yang ada bendera putih kat rumah, angkat. Yang ni yang Persubhat BT dia tinggalkan. Bukan dalam kalangan kita pun sebenarnya. Sejarah kita belajar buku teks, Portugis serang ni, orang Melayu subhat dengan Portugis. Tak ada. Orang Melayu tak ada subhat dengan Portugis. Orang lain yang subhat dengan Portugis tak cerita sejarah tersebut. Kalau cerita dia jadi sensitif. Banyak pengkhianatan berlaku. Portugis datang, waktu dia datang tu orang bagi tahu Portugis dari Goa, India. Portugis tarikh sekian-sekian ni waktu sesuai untuk serang Melaka. Diberitahu mana kubu yang paling kekuatan Melaka, berapa orang tentera, mana tempat poin-poin yang lemah untuk serang Melaka. Bila Portugis datang, ada pihak yang kata nak musnahkan Melaka senang saja. Kalau pergi serang tak boleh runtuh Melaka ni. Kena sekat bekalan beras. 2 minggu orang Melaka tak makan beras. Sampai masa mereka berperang, mereka terpaksa keluar daripada kubu, cari ulat-ulat, daun-daun untuk makan. 2 minggu tak makan. Melaka dia tak ada makanan, dia bergantung pada luar. Beras dari luar. Tak boleh makan langsung, dia dikepung. Maka dia keluar daripada kubu, disitulah dia dibunuh. Allah. Dan Melaka ini kalah bukan kerana perang, bukan tak ada kekuatan. Dia sangat kuat. Bila Portugis serang berkali-kali, bukan sekali banyak kali dia serang, dia kalah dengan beras. Dia tak ada makanan. Dan perang yang berlaku serangan Portugis itu sebenarnya bukan berlaku di luar kota Melaka. Dia berlaku di dalam. Dalam serangan Portugis itu ada pihak yang beri kapal. Pihak pedagang ni beri kapal pada Portugis, masuk dengan kapal dagang, orang tak nampak. Berperang di situ, dan kubu yang paling kuat sekali ialah muara. Di muara sungai Melaka ada sebuah masjid. Masjid itulah kekuatan Melaka. Dia musnahkan itu dulu, dia bakar itu dulu. Ini kita patut kenang sejarah ni, bahawa
manusia-manusia yang ada di Melaka pada masa itu, berbagai bangsa, mereka inilah yang bantu Portugis. Anda baca, kalau anda tak percaya, anda pergi rujuk sendiri. Sumber Portugis ini dalam bahasa Inggeris ada, dalam internet, tekan saja. Afonso D'Albuquerque, tekan macam tu. Afonso D'Albuquerque, dia akan keluar satu buku, cerita habis apa yang berlaku di Melaka. Tapi bila kita belajar sejarah, sejarah kata kita ni berpecah, kita ni bergaduh, kita berebut kuasa. Masa Portugis datang, kita khianat pada Melaka, buka kota Melaka dan sebagainya, macam-macam dakwaan. Itu tak betul. Pembesar Melayu masa tu berperang dengan Portugis habis-habisan, ramai yang terbunuh. Masuk dah dibantu oleh pihak-pihak lain. Tentera-tentera yang ada di Melaka, tentera asing. Melaka ni dia tak ada tentera. Masyarakat zaman dahulu di negeri-negeri Melayu ni dia tidak ada tentera, kerana dia bukan negara-negara ketenteraan. Selalunya tentera ni diupah daripada luar. Tentera-tentera ni masa Portugis serang, mereka lari. Tinggalkan masyarakat di sini untuk pertahankan. Orang Islam dipertahankan. Mereka lari. Ada seorang tu nama dia Uti Muti Raja. Uti Muti Raja ni orang Jawa. Bangsa Jawa yang ada di Melaka pada masa itu. Masa Portugis nak serang, dia pergi jumpa Portugis, bagi hadiah. Dia kata kita meraihkan kedatangan Portugis. Kita mahu menyokong Portugis. Uti Muti Raja ni. Ada lagi nama-nama yang lain. Nak sebut susah sejarah ni. Sifat sejarah ni kalau kita sebut, orang tak akan suka punya. Benar. Nak cerita habis ni tak boleh, dia sensitif. Tapi sejarah ni, itulah masalah. Bila cerita, kita pada hari ni rasa berat. Kita rasa sensitif ni, nanti orang lain dengar apa mereka kata. Kita rasa macam tu sejarah. Kerana sifat sejarah ni kalau kita terus terang, dia menyakitkan. Sejarah ni kalau kita cerita je dia seronok, sambut merdeka 31 Ogos seronok, tak ada apa-apa, itu bukan sejarah. Itu propaganda. Sejarah ni kalau kita dengar saja, kita rasa gusar, kita bimbang, orang fikir macam mana kita nak cerita benda-benda yang kejahatan, keburukan apa semua ni payah nak diterima. Okey, so itu dari segi tarikh. Yang keduanya, hari ini ada perdebatan tentang kita nak sambut 31 Ogos ni, kita nak sambut ni hari nak sebut apa hari ini? Merdeka ke hari kebangsaan? Ini masalah dengan sejarah negara kita ni agak complicated, kompleks ya. Masa kita menyambut kemerdekaan 31 Ogos 1957 itu, tahun 1957 itu sifatnya adalah perjuangan kemerdekaan. Kita nak raihkan orang yang menuntut merdeka, berjuang merdeka sampai 57. Siapa yang menuntut merdeka? Pejuang-pejuang ni. Tok Janggut ke, Abraham Malimbung ke, Datuk On ke, Abu Bakar Al-Baqir Burhanuddin ke apa semua, itu yang ada kaitan dengan sejarah 57 ini. Tapi masalahnya ialah hari ini 31 Ogos orang tak mahu sambut. Orang tak nak raihkan sangat. Dalam kalangan masyarakat kita ni ada isu-isu yang menyebabkan orang tak mahu sambut 31 Ogos. Kenapa tak mahu sambut? Kerana sejarah 31 Ogos ini dia ada kaitan dengan orang Melayu saja. 31 Ogos ni kaitan dengan orang Melayu saja. Dia tak ada kaitan dengan orang lain. Orang keberatan nak sambut. Tahun 57 itu masyarakat umumnya masih lagi, sehingga 57, 55, 57 itu baru terima kerakyatan. Sebelum itu tak ada. Masyarakat di sini rakyat dia adalah orang Melayu. Jadi perjuangan menentang British pada masa itu perjuangan orang Melayu. Orang Melayu. Perjuangan kita lah orang Islam, orang Melayu masa itu. Jadi nak raihkan susah. Dan kita ada satu lagi tarikh ialah 16 September bulan depan. 16 September kita sambut hari Malaysia. Hari Malaysia ni tuan-puan, sebenarnya tarikh dia bukan 16 September. Tarikh yang sebenar hari Malaysia ialah 31 Ogos. Kerajaan pada masa itu pilih 31 Ogos untuk menentukan tarikh pembentukan Malaysia. Hantar tarikh tersebut kepada PBB. Tapi ada masalah, ada isu dengan Indonesia, konfrontasi masa tu. Kemudian isu dengan Brunei dengan pihak-pihak yang menentang pembentukan Malaysia. Akhirnya PBB buat keputusan yang lambat. Masalah teknikal pada masa itu, PBB hantar tarikh 16 September. Tiba-tiba kita terima tarikh 16 September tu yang silap. 16 September tu tarikh yang tak ada mana pun sebenarnya, dia silap.
Tarikh yang dipilih 31 Ogos. Maka apa jadi pada hari ini? Kita sambut dua. Satu kelompok yang lain sambut 16 September, dia tak mau 57. Tahun 57 ini, 31 Ogos dia tak mau. Karena tak kait dengan sejarah dia. Satu lagi sambut 31 Ogos 57. Jadi masyarakat itu telah berpecah. Kalau 31 Ogos itu ditentukan sebagai hari merdeka dan juga hari Malaysia, orang akan bersatu. Jadi 31 Ogos itu kalau kedua-duanya ada dalam tu, barulah kita sebut sebagai hari kebangsaan, kerana dia melibatkan semua orang, sejarah semua orang, termasuklah Borneo, Sabah dan Sarawak tu dia ada dalam 31 Ogos, tapi dia tidak berlaku. Maka masyarakat ini akhirnya sambut dua hari, satu 31 Ogos, satu 16 September, dan kita berpecah sampai kali ini. Jadi 31 Ogos ini sebenarnya hari apa? Kalau tanya saya secara individu, dia sebenarnya hari kemerdekaan. Tapi hari ini jadi pening. Ada yang kata selamat hari merdeka, ada yang kata selamat hari kebangsaan. Kebangsaan ini tak sesuai. Kenapa saya kata hari kebangsaan tak sesuai? Tahun 57 sambut merdeka, kebangsaan apa yang ada di sini? Bangsa apa ada di sini? Apa nama bangsa tahun 57? Masa kita sambut merdeka, apa nama bangsa yang ada di sini? Ada tak nama bangsa? Tak ada. Tak ada kebangsaan, tak ada bangsa. Kita terima kerakyatan luar, kerakyatan asing pada masa itu dengan prinsip jus soli. Kita terima masa tu hampir 2 juta orang. Zaman Datuk On dan Tunku diterima sampai 2 juta orang. Jadi dapat kerakyatan. Mudah saja. Ada yang bilang 1 sampai 10 dapat kerakyatan. Hampir 2 juta orang pada tahun 57 masa merdeka tersebut. Tapi mereka ni sebagai bangsa apa? Kita dengan mereka macam mana? Itu masalah. Bangsa tu tak terbentuk lagi. Kita merdeka, bangsa tak ada. Tahun 63 masa pembentukan Malaysia baru ada bangsa. Bangsa apa? Bangsa Malaysia. Tapi bangsa Malaysia terbentuk 63 macam hari ni lah. Dia tidak bersifat kukuh, dia tidak bersifat mantap. Perpaduan itu sangat rapuh, palsu. Dia hanya diterapkan, disebut-sebut, tapi masyarakat umumnya tidak menganggap mereka sebagai satu bangsa yang bersatu. Banyak elemen perpecahan dan sebagainya. Itu tentang hari. Jadi kita nak sambut hari merdeka ke hari kebangsaan? Ini jadi pening masyarakat. Itu yang duk berdebat sampai sekarang ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lagi dah selesai videonya, dan itulah tadi ya guys ya, penyampaian singkat daripada Ustadz Azmi Arifin yang berkenaan dengan bagaimana kemerdekaan daripada Melayu itu sendiri ataupun Malaysia sekarang itu ya guys ya. Masya Allah, tabarakallah. Semoga ini bermanfaat, semoga ini menambah wawasan dan pengetahuan. Dan benar kata Ustadz, kalau kita pengen tahu sejarah yang sebenar, maka pasti kita akan sakit hati. Dan istilahnya kayak, oh kok bisa seperti ini, membara-bara gitu, seperti itu ya guys ya. Dan ternyata ada juga propaganda itu yang kita tahu sekarang itu. Aduh, gimana tuh guys ya. Oke, silakan komen di bawah guys, gimana pendapat kalian. Saya pamit undur diri, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.